Bagi aku ni memang sangat sedap. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Mohan Mukbang Channel. Dugong-dugong. So hari ni kita nak makan apa? Hari ni kita makan aiskrim Farm Fresh. Ni dia. Tanpa kita nak mamas lagi, jom kita makan. So yang pertama kita akan makan aiskrim Farm Fresh Freezer. Bukan freezer lah, aiskrim Farm Fresh klasik. So jom kita makan. Bismillah. Tengok protein dia banyak tau. By the way, kepada siapa je baru tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So jom kita habiskan aiskrim Farm Fresh ni. Sebenarnya hari ni sangat panas tau. Sebab tu aku makan aiskrim. Tengok, bukan aku pun berapa puluh. Sebab aku balik je daripada kerja, terus kepanasan. Memang puluh-puluh badan aku. So kita makan aiskrim lah untuk meredakan kepanasan. So jom kita makan. Sebenarnya aku dah pernah buat review aiskrim Farm Fresh ni. Kalau nak tengok balik video aku boleh tengok kat sini. Tapi kali ni aku repeat sebab aku nak makan aiskrim baru dia, iaitu Mola Cow. Sebenarnya dah lama dah keluar, cuma aku baru nak buat review. So tak perlu nak memasak lagi, kita habiskan aiskrim Farm Fresh ni. So yang ni macam aku cakap lah dalam video lama, dia agak menggutu. Kalau yang klasik tadi dia kosong. So jom kita makan. Bismillah. Nak ayam apa? Nak ayam apa? Ni, mana dia? Pergi tengok. Yang terakhir try makan yang freezer Mola Cow pula. So bagi aku ni lagi sedap. Dia punya protein lagi manis. Aku suka yang Mola Cow ni. So aku nak makan dah ketiga-tiga. Semua memang sangat sedap. Tapi yang mana paling aku suka, aku suka yang Mola Cow ni. Memang sangat suka lah. Sedap gila bagi aku. So aku rasa setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sebenarnya sampai menuju bulan.